Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita si bertemu guys sebab atas asbab-asbab aku banyak kerja and then banyak masalah juga sebelum tu bla 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 bla. Alhamdulillah kita dah sampai kali tu iaitu episod 4. Episod 4 tu saya akan memaparkan seorang yang saya sangat kagumi lah. Saya sangat idolize orang tu before tu sebabnya nya banyak memberi ruang dan membuka ruang untuk banyak lokal artis lah untuk bersinar di kala malam menggelapkan mereka. Oh, biasanya malam lah. Malam biasanya malam. Sebab show pun malam juga. Okay, so orang yang saya rasa energy levelnya lebih hebat daripada saya, tu saya beri kita orang Mr. Bob. Ya, Alhamdulillah. Saya sih mana saya hebat lah. Sebab tu cuma pinjaman aja. Saya takut saya tenggelam dengan pujian tu. Sebab saya tu jadi saya sombong. Bila saya berada di atas dipuji-puji, takut melambung. Tapi saya dah hal. Bagi saya Nyatok adalah seorang yang macam saya pada tadi lah, idolize sebanyak-banyak, mengangkat ataupun banyak support our underground pun industry lah, Ramadah lah. Maksudnya underground, jangan fikir pelik-pelik, bukan black market lah, bukan jargon lah. Music. Maksudnya underground dalam industri music underground lah, right? So Bob, terima kasih sebab sudi datang. Terima kasih atas invitation untuk hari tu, dan saya rasa macam ya Allah ada juga orang ingat dengan aku. Jangan demikian. Alhamdulillah kita mungkin boleh mengimbau balik lah, kena mun nak diikutkan kena saya tu nak ngangkat, bukan nomadah, boleh dikatakan nak bring up mana-mana local talent masa saya sebab mau ikutkan dulu masa sebelum masuk dalam bidang penyiaran tu tahun 2008 masa ya perkembangan orang madah dak band-band mun kita nangga dari Semenanjung boleh tahan. Dengan ada sikit radio mun kita orang masih ingat lagi masa ya Express FM. Betul. Masa saya bila dah dapat kerja di radio, nyawa nak molah radio Sarawak dah dipolah kedai Express. Nang cemeh-cemeh. Di sini kita orang dapat radio, boleh dikatakan radio kerjaan. Yang satu-satunya radio kerjaan radio Sarawak yang Bab boleh polah. Macam ni Bab boleh polah ya, jadi nak underground pun pakai underground sini. Masa saya terus terang lah madah kita orang masa saya datang dengan idea bila bos madah masa saya madah, okey kita orang yang intake baru tu cobalah fikir program untuk remaja, kata madah. Okey madah fikir program untuk remaja dengan sekedar kertas kerja saya. Nang sekedar kertas kerja, nang sekedar apa. Dia tup bulan depan lu start program. Ya. Lama rezeki kita bila kita ajukan benda yang betul macam ni lah. Tapi aku terfikir je Bab. Aku kadang-kadang terfikir je bila aku dah berumur macam tu lah. Dulu kita si tahu. Kita tahu Bab tu DJ. Okey, kita tu datang kena undang, kena interview. Tapi kita si tahu macam ni yang boleh cetuskan benda ya. Macam ni yang boleh cetuskan benda ya pada masa-masa orang madah. Waktu aku rasa banyak kecaman dengan benda-benda macam yau. Untuk zamannya banyak kecaman untuk benda underground tu. Especially dari segi music dan juga dari segi music dan juga ya pendek kata bila okey mun orang yang bukan dari bidang seni tu mun yang nangga okey music macam underground tu saya salah tu music sisi gelap kata jedanya. Betul benar, mesti ada kaitan dengan pemujaan, mesti ada kaitan dengan alkohol Iblis dan sebagainya lah, pemujaan benda-benda yang orang dah di luar nalar otak tau di luar logika kita. Mungkin kita yang faham lah. Bagi orang yang faham memang akan fikir even band macam Slayer lagi madah benda ya semua gimmick kerja. Semua gimmick kerja sebenarnya. Untuk ialah untuk setidaknya gain setidaknya pun follower. Betul. So setidaknya polah lah ada gimmick macamnya. Sedikit ekstrim lah madah lah. Yes, betul. Jadi dengan adanya Express, mungkin kita orang masih ingat lagi Express FM dulu. Nak mula kedai Express FM fully radio Sarawak si dapat. Minta maaf si dapat. Mana ada sidak
anak kakak tak dengar, saya dah bergendang malam tu. Taranya sebab lah mun diikutkan keunikan Radio Sarawak ataupun Sarawak FM ni tu, ni ada berita keluarga. Berita keluarga tu mun kita nak madah ada ahli keluarga kita sakit tenak dan tidak nak jauh-jauh menyampaikan. Nya sama ada berita keluarga tu sakit tenak, mencari wali, mencari waris ataupun cari ahli keluarga yang terpisah, semua boleh dalamnya. Nya bukan setakat berita kematian. Dan lepas dia juga ada macam bulan puasa nang selalu Radio Sarawak dia buka lah. Betul. Ni ada orang lain nak dengar Saujana mata yang memandang. Ada sikit lagu lah. Lagu apa tau? Ya salah. Ya lagu yang Haji. Lepas ya asal tu yang menariknya bila bulan puasa malam mesti ada acara tadarus sepanjang sebulan-bulannya. Yang memang akan ditunggu-tunggu oleh setiap suruh masjid yang terpilih. Lepas yang paling bestnya lagi bila sebut yalah kakak mesti suka, abang mesti suka tu. Ni ada lain. Juh berukun. Ibunya. Lepas lah bila kami nangga dengan ada jiran sekampung saya fikir apa program bagus pakai remaja atau belia lah. Jadi dengan adanya berpandukan reference kami masa Express FM. Kami nak mula ambil masa dalam 3 jam pola macam Express FM. So, ialah datangnya Jam Music X masa saya. Jam Music X-nya fokus dengan carta, ada interview band, ada cerita interview band dak pesawat apa semua masa saya. Lepas ialah dengan local talent gitu saya. Betul. Ialah macam Sidak Amir tu dulu bila ditunggah datang pukul 10, show start pukul 10. Pukul 10 sampai pukul 12. Bayangkan 2 jam tidak berkelakar. Dari sial lah saya tu dapat ilmu tu kelakar tu sebab dia berhenti tu. 2 jam tidak berkelakar ada pagi dah kelakar. Yang paling selalu Kingsley lah. Paling selalu ada lain bandmate-nya. Okay guys, adalah tadi introduction untuk Mr. Bob kita. Anything stay tune. Okay, kita beri dahuluan dengan iklan kita dulu. After this kita sambung. Okay guys, take care. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright guys, welcome back. Alright, dengan aku Pesif Mono and also Bob Adudu. Okay. Seorang DJ, seorang penyampai radio tempatan yang macam saya tadi lah, saya sangat berminat dengan manusia tu lah. Saya sangat berminat dengan human being yang ada di depan saya itu. Kami pun minatnya juga. Cium kita. Dah lah. Beda minat-seminat. Okay. Soalan pertama kita untuk podcast saya itu. Kena seorang DJ menjadi seorang DJ, dan bagaimana terjadinya proses jadi seorang DJ ya? Okey, mau nak diceritakan benda tuknya sebenarnya kami sih terfikir nak jadi DJ. Alright. Memang fikir sama ada masuk dalam dunia tu mungkin jadi wartawan ataupun tukang jadi producer, tukang mula program lah. Alright. Program producer ataupun paling-paling lah bekerja di bahagian record library. Record library tu sama adanya jaga vinyl ataupun jaga ada CD. Mun ada CD dari Kasapuri datang, nyalah akan key in semua lagu-lagu baru. Tapi entah macam ni kah tahun 2008 bila dah melapor diri tahun 2008 bulan 11 lah masa saya terus ditikam kau akan kau diarahkan untuk melapor diri di bahagian radio. Macam radio apa pula lalu blur lah nang si tahu apa. Secara tiba-tiba tu ditikam jadi radio. Tapi dalam masa 6 bulan pertama tadi memang turun ngikut dak sini dengan macam ni sidaknya bekerja macam tu. Ya, kembali lagi bersama dengan kami. Ya, saudara, baiklah saudara. Macam apa? Ada biasalah radio schoolnya peralihan dari 80 90 masuk tahun 2000. Bila jumpa ada nak senior yang masuk kerja tahun 2000 best. Best. Sebab cara sidaknya berbeza daripada
cara Sidak yang senior lah. Sebab bila kelakarnya Sidak macam kelakar saudara maksudnya penyampaian Sidaknya lebih moden lah. Yes. Lebih natural sebenarnya. Lebih natural. Dan bila adanya Noto, okey, bila berbalik kepada Kineto lebih nang santai lagi penyampaian. Bila okey, ambil katalah nak mula talk set dah kami orang gelar ya untuk sesi bercakap ya. Talk set dah macam saya dah macam dulu lagi. Okey, baiklah saudara. Itu lagu daripada Hell Army dan juga Uji Rashid, Nyasib. Dari itu, okey guys, lagu daripada Hakim Rusli, Nostalgia. Baru saja bersama dengan anda. Hanya terus macam ambil pendekatan media sosial. Kan kita tu asal live mana-mana lah, TikTok kah, baiknya di Instagram live kah ataupun di FB live. Okay guys, ya word ya. Okay guys. Ya dipakai kereta sebab apa? Dia nak narik generasi baru dengan radio. Betul. Sebab mun nak kita stick to sigit pendengar aja, memang dapat nak pergi jauh sebenarnya. Memang bila kita stick dengan satu pendengar tu, rasa aku pun akan berakhir bila zaman orang yang berakhir. Yes, betul. Dan sikit lagi, kena kebanyakan orang kena tu yang selalu menyalahkan penyampai dengan lagu yang dimain oleh penyampai. Okey, kita dengar, ambil contoh macam, contohlah macam kami nak, bila orang macam Amir tak dengar, apa lagu main DJ Bab tu? Pelik dah ajak lagu mainnya pagi. Artinya, lagu pagi-pagi bukan untuk Amir. Amir sepatutnya dengar lagu yang khas untuk jiwanya. Betul. Sebab every station radio ada target pendengarnya pun. Betul. Sebabnya banyak narik pendengar barulah. Maksudnya untuk setiap stesen radio, setiap spek yang ada lah untuk supaya kita boleh melakukan kerja dengan lancar. Yes, betul. Okey, faham. Sedikit pertanyaan juga. Bila kita masuk ke era baru tu, baru pun penyampai radio era baru tu, ataupun moden yang lebih moden, pendekatan macam ni yang kau rasa lebih sesuai untuk menarik minat mungkin daripada sida teenagers, ada dengan orang tua juga, yang boleh sekali sama-sama lah. Pendekatan apa yang kau rasa yang lebih praktik? Okey, mun kelakar pasal pendekatan tu saya ada benda yang spesifik, tapi saya amati benda yang ringkas tapi padat. Ringkas padat. Lepas benda yang jenis yang fast. Benda-benda macam contohlah, ibu lain lah. Kita ambil macam apa yang TikTok pula, kita benda yang macam Reels lah, video nak dikit-dikit lah. Benda macam memang akan narik lagi pendengar lalu macam, aku mau lagi lah. Yang kami pun reference lah, macam bila nak nyuruh pendengar dengar lagi, suruh sidaknya stay tune. Bila sidaknya mau lagi, suruh sidaknya stay tune. Betul. Ya caranya. Macam itu ke media sosial lain. Ke media sosial, ceritanya mesti cerita panas lah. Cerita panas. Dengan yang pun captionnya, mesti ada. Caption mesti stay tune dengan apa yang ceritanya. Betul. Yang clickbait tu ada. Yes. Betul. Dan mun kita dengar media sosial, yang pun macam ni kadang-kadang ada yang benda-benda si bertapis juga kadang-kadang. Betul. Sebab tok lah benda yang sensitif kadang-kadang ditanya. Macam ambil contoh kita sebut, boleh sebut sitok kah? Boleh sitok semua okey. Macam pengamal media nya pernah interview Noh, instead of nya tanya apa album Noh baru kreator, apa yang progress Noh pula kreator, sidaknya bertanya, okey macam ni, apa progress kau dengan pasangan kau bla 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 macam ni, dengan dah apa benda yang saya kena benda dengan kariernya, benda yang saya dah kaitan dengan kreativiti seninya apa semua, benda macam ni patut dielakkan sebenarnya. Ya juga bagi aku salah satu sebab rosaknya media kini itulah bila terlalu fokus dengan kehidupan peribadi daripada sosial kariernya. Ya sangat-sangat bagi aku buruk untuk pandangan orang luar lah. Kalau orang kan ada apa? Malaysia lain. Cerai. Lepasnya
Saya cerita lain. Berkelahi. Oh. Mun nak famous, mula clickbait. Mula clickbait, kelahi dengan orang apa semua. Dah famous, jual sambal. Jual nasi. Lepas ya paling-paling contoh lah nak. Yang badah. Okey, mesti akan ada tanya mun ada yang jenis si mula research yang akan tanya, "Me, dengan cerita lirik dengan vokalis apa cerita gitu? Dengar ada orang-orang macam kelahi ke apa?" Untuk apa tak benda yang Okey, never mind. Dia tadi adalah pandangan contoh. Contoh pandangan Mr. Bab untuk pasal benda-benda media sosial kena tu, macam mana cara nak tarik perhatian apa semua untuk rancangan radio lah. Okey, Bab. Selain daripada sekiranya lah diri bukan seorang DJ radio gitu, apakah kerjaya yang diri akan pilih? Okey, mun andai katalah kami bukan seorang penyampai radio, mungkin kami seorang penyawat awam yang hari-hari makan gaji. Lepas ya kenaikan gaji tahunan RM100 setahun. Lepas ya ambil exam. Ambil exam semua. Mun dah dapat sisi kanan kira bersyukur terjamin lah penuh. Tapi sebenarnya si adalah benda mana-mana kejayaan memang si ada jaminan. Betul. Sebab apa? Mun saya lah, bagi saya, once kau dah handal setiap penjuru hidup, ya baru kau boleh katakan kau memang terjamin. Sebab apa? Bila anak-anak dah besar, anak-anak pun terfikir aku nak nolong bapak aku, tapi sebenarnya bapak aku tu terlalu handal untuk ditolong. Aku nak nolong apa lagi? Jadi si perlu apa-apa lagi dah. Jadi mun bukan kerja sebagai penyampai radio, kami mungkin kerja penyawat awam sikit, ataupun kami balik kepada kerja lama. Jadi assistant cook di pelantar minyak. Ya best ya. Sebelum saya nak sambung dengan soalan seterusnya, sebenarnya Cik Bab tu dia juga berpengalaman dalam kerja dalam bidang oil and gas, bahagian servis makanan tu. Yes. Servis makanan untuk oil and gas. Selama berapa tahun ya Bab? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Jadi banyak nyatuk kira manusia nama Mr. Bab tu nya boleh pada si pada rangka semua, tapi sebahagian daripada semua yang dah rasa. Okey, so kini tu melalui masa-masa umur untuk meningkat dan mencari lebih banyak pengalaman dalam kehidupan lah kali tu. Hari-hari belajar benda baru. Be a better person. Pasal belajar skill barulah, naikkan value dia pun. Yalah Waima, orang madan bila kita ada masalah, sikan kita dengan masalah pun lalu down, kusut masai. Betul. Si mandi aku down. Jadi puasa life ku si berguna. Come on man. Tahu laki bang. Betul. Pakai wangi-wangi, pakai smart-smart. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Yes. Bangun awal. Keluarkan tangan daripada seluar, dapatkan cahaya matahari. Sebelum ais dalam seluar, siapa pernah kena yang kecil jaga. Okey, Bab. Alright, untuk soalan ketiga untuk intro kita. Perbezaan karakter di antara dunia luar dan dunia konti. Adakah benda yang berlaku? Tok best. Benda tok paling best di Kelakar. Okey, untuk di radio, okey, seperti Amir dan juga viewer Nangga Leton, tok lah kami. Tapi once kami dah masuk ke dalam radio, kami akan jadi orang lain. Maksudnya kami akan Kelakar tahu limit kami. Kami si boleh nak kau tok pok. Hanya si boleh macam sebab faham lah sebab radio kerajaan nak yang ada do's and don't-nya. Sebab ia membezakan macam kami orang tu dengan mana-mana radio yang swasta sikit. Lepas radio yang ada dalam FB radio FB, radio web semua. Yes. Radio macamnya bukan saya ada si bagus. Cuma mungkin ada etika macam okey. Katakanlah saya tu seorang DJ dalam FB. Okey, kita dengarkan permintaan lagu daripada Amir. Ini dia, dengarkan lagu daripada Avenged Sevenfold. Main lagu Avenged Sevenfold. Tengah lagu Avenged Sevenfold, kau Kelakar
Ya, kita ada menerima kiriman ucapan daripada jadi macam ni mood Amir masa ya nya dengar lagu layan. pun. Dengan lain lalu potong. Nya tengah support diri dalam masa ya. Dengar lagu potong. Yalah ada etika benda-benda macam yang mau diikutkan dalam radio kerajaan yang sih digunakan. Etika-etika atau yang dititik beratkan untuk kontrol yang punya. Lepas tu macam arut si boleh benda-benda sensitivity si boleh ulas cukup sekadar madah aja lah macam okey kini tu berlaku pergolakan di negara Timur Tengah ke apakah diharap semua selamat kita doakan yang baik-baik untuk ialah saudara-saudara kita di sini dan ya ajalah kita dapat mandang. Jadi maksudnya segala pemahaman individu ataupun ideologi individu si dapat diketengahkan ke dalam stesen radio yang berapa. Maksudnya sekiranya isu yang terlalu sensitif ataupun isu yang mengenai individu yang ataupun mungkin satu tempat yang terkenal macam mana, memang sih boleh tahu. Okey, ambil contoh macam ni meh. Ambil contoh macam katalah kita macam aku ni pun aku memang support Palestin ke apa ke. Okey. Tapi adakah wajar untuk aku membawa viewers di dalam konti radio untuk ikut sama support sekali? Nya boleh, tapi adanya pun limitasinya pun. Maksudnya okey. Contohlah macam Amir Mandah, okey, jom kita sama-sama untuk pendengar-pendengar kita pada pagi tu kita sama-sama suarakan solidariti kita kepada Palestin. Dan dengan itu apa kata untuk pagi tu kita boikot mana-mana produk yang menyokong agenda Israel. Ya sih boleh. Membawa mengasutlah. Ya kira mun ikutkanlah. Betul. Macam ni sih boleh. And then sikit lagi macam ni karakter bila masuk dalam konti studio dengan luar kami akan macam tu macam biasa kelakar kawan apa semua tapi mun kita orang minta saya molah sesuatu macam menggunakan suara untuk benda yang macam iklan ke apa ke saya akan pakai benda yang method berubah tukar lagi suara dan sikit lagi benda yang kami orang diajar gila-gila letakkan apa-apa masalah di luar. Tinggalkan di luar konti. Betul. Tapi kadang-kadang kami terciduk. Bila macam mun ada macam mana dah. Mun ada kadang-kadang adalah isu-isu yang boleh menyentuh hati. Mungkin bila kita interview orang yang keadaan orang yang sama dengan kita dalam konti, jadi kita pun tembak-mbak. Yes. Benda yang memang terjadi dengan kami lah. Macam, ialah bila ada melibatkan macam keluarga kah, pasangan kah, dikirati kawan, dikirati pasangan kah. Benda-benda macam ni nak tinggal di luar konti masa saya. Terceplos juga. Bila not ni orang katoi, bila orang dengar, apa hal DJ tu lagunya semua lagu galau. Dah lah orang tahu lah tu. Something lah tu. Something lah DJ tu. Keluarlah tadi wartawan-wartawan sidak lain. Kenapa pasangan? Ya, mun ada wartawan yang rajin malah kerja. Tapi mun sidak pendengar radio yang rajin bekerja, jangan PT. Saya tu dah berapa kali jadi target orang bertanya hal di luar daripada kehidupan peribadi lah. Sampai ada yang bertanya dengan Sanok, bab apa cerita tu? Bab siapa tuknya kenaknya macam tu. Sampai kawan dia pun yang baru kehilangan maknya di approach oleh ada seorang kira macam kawannya juga lah dan listener Radio Sarawak bertanyakan hal kami. Boleh macam ni apa? Siapa dengan bab kini tu apa khabar anaknya tu. Pasal kawan kami nang lalu macam minta maaf mak aku baru kat tinggal and aku si mau kelakar kau. Macam ni yang jawab. Nang jadi rajin no. Jadi percayalah
poret itu benar. Betul, poret itu benar. Tapi mendapat budaya poret tu lah. Bagi aku lah kini tu lah budaya poret tu jangan terlalu melampau sebab kadang-kadang dia boleh mengacau emosi, dia boleh mengacau, mengganggu kehidupan orang. Nah, kita sih tahu bila kita poret macam tu berita apa yang kita sampaikan kita sih tahu benar ataupun salah. Segi satu lagi kita sih tahu dia merosakkan hubungan orang, merosakkan pertalian seseorang keluarga ke apa sesuatu keluarga ke. Tapi percayalah, orang suka poret tu adalah golongan yang usang. Betul. Usang dah ada. Golongan usang tu setidaknya terlalu banyak free time. Betul. Tapi yang benar orang berporet tu yang berkelakar yang memang perlukan satu masa yang macam kita bekerja apa semua. Saya masa nak poret nak gagu. Sebab kita orang nanya pun cerita bab kah? Aku sih tahu lah sebab aku lama setemu. Aku terlalu busy sebab hidup aku terlalu best untuk gagu haluan. Yes, betul. Ya macam ni. Jadi macam ni lah. Jadi aku harap budaya poret tu ketepikanlah politik-politik syarikat, politik-politik company, politik-politik kawan-kawan ya tu semua tolak tepi sebab benda tu memudaratkan. Betul sih, setuju sih. Betul. Okay. Tapi sini-sini benda pergi memang confirm ada. Memang sih terlepas budaya. Betul. Terpulang dengan diimpun lagi macam ni kita orang lembak di kita orang pun sama ada kita orang nak blend di kita pun di sia dan kita orang akan terposok tujuh kat bumi ataupun kita orang aku cuma dengar lah. Apa-apa cerita kau, cerita kau lah. Aku busy dengan kehidupan kau pun. Betul. Ya. Jadi, Bab, sebelum kita continue dengan soalan santai kita, okay, kita beri laluan dengan iklan kita and then kita akan sambung lepas tu. Guys, jangan lupa stay tune guys. Kita orang mesti stay tune. Cerita Bab tu best-best. Sebab apa? Sebab orangnya best. Orang yang best cerita best lah. Sebab kita orang malah komplain benda, bang, kena last ya, teruk gila ke mulutnya. Sedahal. This one, I bring you guys the best one, okay? Alright guys, 1, 2, 3. Welcome back guys dengan Mr. Bab Adudu and Passive Mono di Bisikan Entiti Bumi by Chili Tech Lab. Okay guys, soalan seterusnya, kita roll sedikit lah. Soalan seterusnya untuk Bab itu adalah sesi santai lah. Sesi santai maksudnya apa yang di luar nalar kerja Bab. Right? So Bab, untuk dihimpun lah. Kita cerita pasal kerja lagi lah. Kita cerita pasal minat dengan hobi diri selain daripada menyampaikan menjadi penyampai DJ radio lah. Penyampai radio lah. Okay. Bila dah pulang ke rumah, mendekodkan dulu. Memang itu jenis yang kami ngaku kami gamer. Seda. Saya main game sakat PS2 je. Gamer soalnya asal main game lah ya. Masuk ke PS4, PS5 megang joystick ke tak? Katanya aku mau main. Bila dah rangka grafik macam ya, bukan Netflix lah. Sebab entahlah, saya rangka game kreatornya macam grafik kacak, yes. Memang dinafikan, memang diakui. Memang grafik dah kacak. Tapi untuk generasi macam saya tu, berhenti setakat PS2 je. Dan saya bermain game sampai PS2 je. Dan selebihnya daripada game online. Ya, sebahagian daripada hobi saya. Dan apa yang saya suka sebenarnya, yang kami pun sukalah. Saya suka collect vintage toys. Okay. Macam toys yang dari tahun 80-an. Ambil contoh macam tidak Transformers yang first generation. Lepas ya The Real Ghostbuster. Tok nang tahun 84 pun Ghostbuster apalagi benda toys zaman-zamannya lah. Bila kita dulu bila Saturday morning cartoon. Mesti betul. biasa. Asal ada iklan mainan. Ya. Sebab saya tu jenis yang orang tua beri mainan biasalah mainan akan dapat daripada orang meninggal datuk. Nenek akan beli benda lah disimpan sampai ke besar gitu dah masuk dah pertengahan orang madah dah mau usang dah. tapi yang sama Bab. Macam aku ni pun
kadang-kadang kita mau mainan apa semua waktu kecil apa semua sampai kini tu aku si masa basikal dia beli bapak. Bukannya semua beli yang jenis semua ya. Ini semua ya. Biasanya mainan aku tu akan diinherit daripada orang lain macam cousin ke apa ke ataupun akhirnya macam saya pun kini tu saya minat kumpul figure apa semua. Dalam bilik saya ada figure apa semua lah. Dulu kita pun langkah belakang tu banyak figure. Cuma kena figure yang hilang. So aku pun Transformers Blackout yang aku beli yang kotak tu lah. Okey. Yang dah patah 2 nama aku. Itulah dia. Jadinya semua disimpan di tapok. Yang Blackout yang beri anak lah. Yang lainnya semua dalam bilik disimpan dalam kotak apa semua lah untuk dimpun di hari pakai anak tu. Betul. Nya akan ada satu okey macam tu. Bila agi kehidupan gi single dulu, yang mesti ada bilik nang full dengan dunianya pun. Bila dah berkeluarga tu nak, maka berkorbanlah bilik dia tadi untuk beri peluang dengan anak-anak. Jadilah bilik tenang. Macam mana? Betul. Segala tu semua masuk dalam kontainer. Betul. Jika dalam kontainer tutup. Tutup. Tapi ada masanya akan dicek balik lah. Takut biasalah plastik zaman dulu. Betul. Pegang ajaknya akan rapuh. Betul. Akan cek lagi lah. Dan ada juga macam ada juga yang sedih juga lah. Ada setengah toy saya terpaksa korbankan untuk expense untuk anak-anak. Betul. Sebab benda yang berharga. Mana yang kolektor memang tanya tahu benda yang berharga apa. So, okey Bab. Dia cerita pasal kolektor, cerita pasal collecting benda-benda macam ni. Setakat tu lah, diri dah keluarkan berapa dana untuk benda macam ni? 12,000 dah. 12,000. 12,000. Cik Bab tu betul-betul sama macam kita pun guest yang last ya yang bawa diecast ya. Yang bawa diecast untuk keretanya. Keretanya nang macam-macam design dan skyline-nya apa semua, boleh pola himpun apa semua okey. Ya kemudian meter defy plastik no bongok no hidup ya kecil tu kecil aja beratus. Okey. Mati gitu. Mesti padah tadi. Malam tu ada podcast. Benda tadi saya kembak Small Soldier di situ. Small Soldier? Jadi ada sih no apa nama? I'm Gogonite. Gogonite tu ada tu ya, panah ya. Ada. Apa nama? Aceh ke? Aceh dengan Notok. Siapa nama? Maskar tu. Apa maskar? Yang pun Rebel lah. Rebel flat top lah. Yes. Siapa yang tahu cerita Small Soldier? Tahu lah. Ya setakat dia lah yang hobi saya. Dan kira tu hobi bila dah masuk ke fasa usang lah. Saya lebih kepada benda-benda yang macam taman dalam akuarium. Kan kira apa orang nunggah benda yang terrarium, yes. Tapi terrarium tu siapa sebarang. Bukan apa mau dijaga benar-benar saatnya dengan hidupannya ada dalamnya. Hidupannya ya pasal terrarium tu apa cerita pasal terrarium tu. Aku selalu anggap benda tu ke YouTube. Yes. Hidupannya walaupun benda tertutup macam ni ya boleh ada. Dengan lampu, dengan yang pun water filter. Water filter yang akan sirkulat air dalamnya untuk tapis airnya. Lepas ada apa lagi? Benda teknya ada lampu lah yang akan mula proses fotosintesis untuk tumbuhan dalamnya. Jadi macam serangga kecil dalamnya. Yang akan datang lah. Benda yang akan diimbak masuk dalamnya. Contohnya macam yang nangkah macam mini turtle kah yang kat dalamnya. Snail ke apa semua. Yes, snail yang akan kutipnya. Mungkin belakang rumah ke kutip-kutip, cuci engkah dalam terrariumnya. Setidaknya akan membiak dalamnya lah. Diberi makanan. Betul. Tapi nang best lah dengan benda. Pandai tenang juga dengan benda yang. Benar. Walaupun benda yang statik macam yang kita langgar tapi jangan terrarium besar ya.
kadang-kadang ada nok dalam apa bol lah bila ada bol kecil apa semua. Pasir ada juga rumput lah apa, ada pokok kecil dalamnya. Ditampalnya lumut belakangnya. Dipacit-pacitnya air sebenarnya nya bukan air biasa nya mungkin ada campuran baja ke apa ke untuk keepnya pun moisturizing dalamnya. Pacit kayak tutup buka lampu. Enggak. Besok tenang. Tapi bila meningkat usia makin melayan benda macam kita tenang. Belum lagi dengar nak bunyi macam mesin besi crush apakah. Satisfying semua. Dan belum lagi nangga orang nyuci kapet. Ya bes. Walau rumah ke YouTube. Astagfirullahaladzim. Micit rawat lagi ngeluar ya nak satisfying habis. Ya, tapi paling si best dah sampai ujung dah habis dah. Belum ada keluar tu. Aduh. Ya sakit hati lah. Tekan si keluar habis. Orang menangga urat keluar berlubang dalam. Cuci telinga lagi dalam cuci telinga. Ya cuci telinga ya aku nangga mesinnya habis. Yang cuci narik tu. Mesinnya habis. Sini ada cari mesin. Mesti steam nak tembak dalam. Robi. Aduh, bab. Okey. Alright, untuk untuk seterusnya soalan santai kita adalah pandangan diri dengan sekeliling ataupun maybe dunia buat masa tu. Pandangan diri lah. Apa perasaan pandangan bila menangga situasi kini tu mungkin di sekeliling ataupun world mungkin. Saya kelakar tu, saya mudah nak jujur air mata kok. Terus terang saya mudah lah. Keadaan kita tu mun di tangga secara mata rasa saya dah apa sebenarnya. Tapi mun diamati benar-benar kita tenat sebenarnya. Kita tenat sebab terlalu banyak input masuk dalam kepala benda yang penting masuk dalam kepala. Jadi kita akan jadi benda yang sikit-sikitnya akan nyuruh kita stres. Mana-mana nak info yang penting masuk. Dapat info, Ukasha dengan Kamal baru masuk dalam kepala. Esok lagi, aku mesti mbak berita tu. Benda-benda macam ni kadang-kadang perlu untuk kita tapi oleh kerana media sosialnya cepat kita bukan apa kita kira tu ada sikit macam ni ada termasuk saya sekali lah situ ambil lah pagi instead of alhamdulillah Tuhan beri punya awal tapi kita kena message pagi tu tengok dah miss call lah call tu sikit lepas yang nyuruh kita macam tenat gila benar-benar bila bekerja mun dulu nyaman kerja balik rumah boleh main dengan anak lepas sapu minyak yui apa hutan nak main kata kaki apa semua kira tu saya dah pulang rumah baru duduk apa hal bos message tu apa hal dalam grup WhatsApp tu noknya kadang-kadang kita stres sebenarnya kadang-kadang bila terlalu banyak info terlalu banyak arahan yang kita terima otak kita jadi overload. Kadang-kadang ada yang datang dengan anxiety, depression, ada suicidal thought, orang ada pemikiran ke arah bunuh diri dan macam-macam lagi lah. Yang banyak sebenarnya punca sebenarnya cuma sikit lah apabila kita berdepan dengan benda tu kita mau cari sikit kawan yang boleh dipercayai yang kita boleh mingle around sibuk banyaklah paling 2-3 orang yang faham dengan kita yang bilanya dengar masalah kita dengar mungkin nya si berada dalam keadaan tempat kita tapi nya at least nya boleh tolong beri pada something lah nasihat ke apa dalamnya beri nasihat nya mungkin nya guru mungkin bukan apa nya simuk kita stres sebenarnya sikit lagi mun bagi siapa-siapa yang beragama Islam sikit lah balik kepada apa-apa kita orang ada masalah balik kepadanya orang akan sikit mun kita orang madah ambil dah anaknya
Kita apa? Ni Tuhan apa yang nak? Jangan. Tuhan akan sentiasa bersama dengan kita. Yang dengar Betul. Seperti yang aku faham lah. Seperti yang aku tahu diajar ada beberapa orang betul lah. Tuhan tu sebenarnya rindu dengan kita pun. Yes, betul. Pintaan doa kita. Dia suka apabila hambanya minta. Dia suka. So that's why lah bila lama si dengar kita ataupun lama kita si carinya, dia turunkan sesuatu untuk kita. Dia beri ujian, cubaan, beri macam-macam supaya kita ingat balik dengannya. Sebab yang beri ujian ni bukan apa, dia nak langgar. Sama ada kita dapat menerima ujiannya untuk balik kepadanya lagi ataupun kita menerima ujiannya kita rebel dengannya. Betul. Yang langgar kita pilih jalan ni sebenarnya. Yes. Sebenarnya nak dikatakan kita semua tu sebenarnya orang baik-baik. Tapi kadang-kala kita tu terceplos disebabkan oleh emosi kita pun. Apa yang kita fikir, benda yang si penting. Sebenarnya kadang-kadang kita lalu dirasuk setan. Mungkin kita balik lagi ke macam topik kita tadi nak. Pasal apa yang kita langgar pasal situasi dunia kayak itu. Macam pada tadi. Pagi-pagi kita buka dah langgar handphone. Contoh. Kita stres. Contohlah, maksud berapa dia input yang salah tu yang kita terima tu maksud. Contoh, kita buka Google, keluar satu iklan. Butuh kita dapat keras sebab iklan macam ni. Sebab kita tu. Dan kita fikir benda benar. Padahal benda yang iklan ni clickbait aja sebenarnya. Pakai kita beli produknya. Hanya umpan saja sebenarnya untuk melariskan produk. Lalu kita dah fikir panjang dah. Pelik aku macam tu lah apa semua butuh aku macam tu. Padahal benda si benar tu sebab. Jadi kita terfikir-fikir, overthinking benda. Yes, kita akan lalu terbambak fikir benda. Lalu macam susah tidur malam dan sebagainya. Betul. Tapi benar pada diri lah bab. Aku pun perasan kena itu bukan orang lain. Aku pun sebelum aku nak padahal aku bersyukur aku bangun pagi tu apa semua, aku memang bangun dengan handphone dulu. Sebab apa? Kita macam ada sikit ketakutan yang dicetus oleh diri pun. Siapa mesti sutik hal bos cari aku tu. Sini aku nak tanya apa. Yalah. Kadang-kadang bila kita manusia, kita ada harinya kita akan aku dahir tu. Pagi pada bos gitu, di office tu kelab mesti orang anu aku. Udah lihat lah. Ni nak mula kita bukan AI. Sebab kini tu mun pandai saya lihat ke apa ke. Saya kan lihat aja. Sebab kita manusia kita hanya perlu taat dengan kita bukan dapat diprogram. Yes, betul. Okay guys. Macam pada bab tadi guys, apa-apa hal pun terus baliknya, apa-apa hal. Khusus bagi kita orang yang beragama Islam lah. Mana-mana yang agama lainnya, kita orang balik pada pencipta kita orang lah. Yes, pencipta kita orang. Bukan balik tadi kita nanam tahun pun lah. Bukan nanam, bukan balik macamnya. Balik maksudnya kembali ke arahnya, carinya. Alright. Okay, guys, kita beri laluan. Dengan iklan dulu apa semua. Lepas tu kita ada 4 soalan terakhir. Auto tu ada pedas-pedas sikit. Okay. Jadi kita beri laluan dengan kita pun sponsor apa-apa hal. Okay. Dua, tiga. Guys, welcome back guys dengan saya Pesimono dan juga Bab Adudu. Okay, Adudu Bab. Okay, alright. Tadi kita dah cerita pasal apa? Kita dah cerita pasal kena jadi seorang DJ, apa hobi, apa pandangan terhadap ke dunia tu kah ataupun diri sendiri dalam sekeliling. Okay, right. Macam yang aku dah pada tadi, lepas tu ada soalan yang mungkin sedikit panas, sedikit kontroversi, tapi masih berkenaan dengan kariernya lah, right? Okay. Bab, cabaran diri sebagai seorang penyampai radio, pengalaman pahit manis, satu, and yang kedua, selama diri bekerja dalam bidang tu, diri mesti ada mula sesi tengah malam lah, awal pagi lah kadang-kadang. Okay. So, dalam building diri, aku rasa building yang lama. Okay? Building yang lama, ada sih diri macam ada perkara-perkara mistik atau benda-benda yang berkaitan dengan alam halus tu. Ada. Confirm ada. Tapi sebelumnya, nak story je lah. Kami mula bekerja tahun 2008, bulan 11. 10 bulan 11. 2008. Yang intake
Sampailah kredit Tok Ari. Ya, ada dalam 17 tahun sebenarnya lah. 17 tahun sebenarnya. Sepanjang jadi penyampai radio. Jadi banyak juga lah segala mehnah dan tribulasi kehidupan sebagai penyampai radio tu. Kata orang turun naiknya dan apa yang pun cabaran-cabarannya. Dan benda yang saya mandah, benda yang paling manis yang saya terima lah, bagi saya pun lah, saya menggampai kau. Pada tahun 2013 dapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Perkhidmatan Cemerlang. Baru berapa tahun kerja ya? Berapa tahun biasa kerja? Perkhidmatan, biasalah mun aku nangga government tu, punya Perkhidmatan Cemerlang tu, nya selalunya dekat-dekat pencen dong yang baru dapat nak. Si juga nya nangga sige kehadiran. Apa nya contribute untuk organisasinya. Punya banyak contribute, kehadirannya si dah fail. Cerah peluangnya. Hanya boleh dapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Maksudnya kira kira top staffnya ataupun best of the best lah. Lebih kurang macam ni lah. Tapi sikit lah pesanan saya, bila kita kini tu hari lah, mun apa-apa mun nak ngagak kerja mesti datang dengan mata wang dulu, nilai duit dulu. Sebab ya lah saya berpandukan macam tu. Mun nak minta benda lebih, okey, bayar pun kena lebih juga. Betul. Sebab semua benda kita memerlukan wang. Akan adanya mun andai katalah wang nak bayar bil. Kami siap bayar bil sebab majikan kami belum terima lagi. Siapa? Ya sebagai contohlah. Pengalaman pahit manis. Manis. Pahitnya pahit benar lah tu bunyi tu. Ya, pahit tu ada macam-macam pahit ko. Sebab dari segi kehidupan peribadi, tengah kerja, bila di apa, boleh saya pada situ lah? Boleh, situ semua bebas. Ditinggalkan oleh pasangan, dikhianati oleh pasangan, kau tengah kerja mengesis, apa tu, ya Allah, tiba-tiba lagu kau sonok, tiba-tiba 2 jam lagu kau galau. Semua lagu Peter Pan semua. Umpamanya lah, pulang rumah kau hadap cerita contoh macam ni lah. Lepas saya juga pernah lah ada nikmat kecaman daripada masa saya Facebook pun naik. Jadi saya nak madah saya tak nyumpah listener saya dah. Cuma nya perbualan macam tak ada berkomen dalam, biasalah dulu Facebook. Betul. Nang komen aja apa? Kau bongok kau bab. Kau lah kimak. Cuma lah bila ada listener nangga hal DJ nyumpah. DJ tu nyumpah ku kah? Jadi isu dulu. Pernah jadi isu. Bukan setakat dia aja. Pernah juga ada ketika tengah on air, dah habis kelakar lah. Dah habis kelakar. Okey, kita teruskan dengan hiburan kita untuk malam tu. Dengarkan lagu daripada Peter Pan. Main lagu Peter Pan. Yang ni tak? Mic lupa tutup. Mic lupa tutup. Esok hari. Bab, abang dengar malam tadi apa di loya kita malam tadi? Ada loya nak? Mic lupa tutup nak? Tolong sediakan surat tunjuk sebab. Dah. Memang perlu tunjuk sebab juga. Perlu. Mic lupa tutup bahaya ya. Mun bagi bila part macam ya dengan ditrain oleh senior dulu mari. Bila dah takut dia sikit lepas ya azan mun salah siap. Mun azan salah kiraan siaplah. Tapi saya berpadukan ada cheat code saya pun. Sampai netok hari kawan-kawan pun fikir macam ni kau ngitung azan contoh. Adalah cheatnya. Pandai-pandai dia pun nak main Malaysia. Waima saya pun saya fail matematik nak. Ada cheat code yang pandai saya baca.
Lepas ya dari segi apa lagi macam bulan puasa nak sungkir dalam konti best. Tapi sikit si best siapa tarawih. Ya biasa. Ya jaginya atas tuntutan kerja. Okey. Berbalik kepada cerita yang mungkin orang madah ngutik nak mistik gitu. Mana-mana tempat kerja nang tahu ada benda-benda tu yang ngutik. Sebab nya pun makhluk Allah juga. Nya ada sesi berkenalan. Betul. Nya nangga, Datuk staf aku lah. Jom kita berkenalan. Caranya nak berkenalan, yang ngaco, nya kadang-kadang nya jelma, kadang-kadang pernah nampak bab jemaahnya. Pernah isi adanya rupa kedak kakak ke abangnya? Adanya kedak rockers. Adanya geng apa nama? Men in Black kah? Okey, topi. Semua tinggi. Adanya kedak rupa Chewbacca. Macam-macam. Chewbacca ya, tapi nya sik lah. Kedak rupa Chewbacca pun nya umpama macam kita nangga bayang-bayang Chewbacca. Yang pun siluet lah, Yes. Okay, berjalan. Faham. Lepas ya yang baru-baru tu bila? Tu bulan 10. 11. 10. Ujung bulan 9 dah tadi. Ujung bulan 9 masa nak kerja pagi. Tok yang terbaru kami nangga dekat adalah Sigit bilit tok tadi. Yang main tilit. Kami parking nangga kami si tahu lah macam ni lah pandai tenangga bilit di atas lah. Siapa gini aku dalam tu ada kau apa jam tu? Baru pukul 4.30 ni ada orang datang office awal gila. Ada nang macam blind. Yes. Blind dekat penjam pandai macam terbuka. Macam ada orang delete lah. Macam ada orang delete cuma tup katanya. Ya sikit. Lepas ya bila kami masuk dah masuk dalam koridor bangunan ATM nak. Depan office kami orang dekat atas. Berikut. Si tahu lah siapa spesies biar kecil kah, orang besar kah. Ya antaranya, tapi nang banyaklah benda-benda yang macamnya. Nya bukan apa, nya sebenarnya ia adalah kawasan tempat sidaknya bermain sebenarnya. Ya menegur lah. Menegur kita dalam kawan kali. Tapi yang paling berkawan. Tapi yang paling saya dapat nak move on masa bila saya dilanda dengan krisis kesedihan rumah tangga masa saya nak. Orang tengah sedih dalam pukul berapa? Pukul 9, pukul 10 macamnya. Tengah sedih dalam office ni pun. Office sebelah saya ada orang. Biasa malam ni ada orang kerja. Betul. Dan dah gelap dah. Betul. Tapi busy sidak office sebelah ketak-ketik. Mula kerjanya. Bekerja sidak ya kau. Ketak-ketik. Jadi silalik lah kali mungkin ada kali orang kerja sebelah. Mungkin overtime ke apa ke. Mungkinnya pakai lampu nyempun ke apa ke. Jadi saya pun lalu carry on lah dengan lagi masih meratapi kesedihan masa saya. Jadi si dapat dikawal lagi, nangis. Bila nangis saya nak di sebelah nangis juga. Aduh. Ngikut juga nangis, meratapi juga. Meratapi juga. Nak betul je. Kami pun madah kita orang nyaman lah. Macam ni apa bahasa orang Sarawak kita madah macam ni madah macam mengajuk orang Melayu madah mengajuk apa kata orang kita orang Sarawak tu madah apa Sarawak ada apa kata ada macam morah. Okay. Macam morah kita lah. Bahasa dalam milat saya kurang faham. Dia macam tak orang kami nak berbunyi lah masa saya sebab kita lagi tengah si tahu benda terjadi dengan masalah peribadi masa saya. Dengar lagi benda macam ya. Kita orang nyaman lah. Tak orang murah aku nangis macam tu. Tak orang si fikir aku leka aku maya rumah kereta lagi. Tak orang ya tolong bayarlah. Masih berbunyi sebelah. Diam. Diam. Nya macam ni macam mun kami lah mun ada benda-benda mistik berlaku macam ya kami sikit je padah kannya
jangan ngaco aku si ngaco kau. Sikit lagi, mun kadang-kadang kita tengah marah, kita orang nyaman lah. Main macam yang saya dah gago nak bayar bil. Induk hati saya dah ngaco. Nah. Mungkin sebabnya faham kali, Bab. Aku Mungkin rasanya fahamnya kena selak kali. Mungkin lah. Kau pun pernah kawannya. Kimin aku ngaco kan dah aku kena balik kata. Sebab pernah juga satu ketika lekat pulang daripada kerja. Malamnya belakang rumah nangga gula batu. Abang ikat pala gula batu dengan sidak okus. Sebab belakang rumah kami sidak ada uncle sebelah rumah nginang manok. Jadi mungkin nak apakah, nak acur manok ke apakah. Nak betul tak? Cun kena ya. Oi, curi kah? Nyaman kerja tak orang datang-datang curi. Dah lagi hilang. Umpama hilang, kena selak. Tapi yalah, bila dah nemu benda macam ya, sikit je, jangan takut. Sebab ya, sama-sama juga makhluk Tuhan juga. Makin tahu takut, makin ya ngaco. Tapi nya ngaco macam ni aja. Tapi sikit mun makin kita orang lemah semangat, itu kau dia. Nya ada beza betul sebab. Nya ada beza antara jangan takut dengan takabur. Yes, takabur. Dua tu jangan disamakan. Takabur bila kita orang minta dan nya wujud, nya jadikan dirinya, kita orang jadi takut. Yang umpama contoh macam tu lah. Bila saya cerita contoh nak, kita orang saya invite pergi ATM. Ni hantu. Ni saya dah pun. Ya, takabur. Pap yang nunjuk dirinya, udah terkapak-kapak kita lari. Takut. Nya sama adanya nunjuk dirinya ataupun nya meresap ke dalam jiwamu. Punya meresap ya, dah jadi payah. Bertunggah orang lagi, bercari orang pandai. Jadi yalah, antara dua benda lah. Yang selalu macam aku di Pupubab, aku pergi sini, aku akan fikir, munnya ada, sama ada jangan tegur, ataupun munnya ngaco, kita tegur bagus-bagus. Tegur bagus-bagus sebab macam pada Bab, dia adalah makhluk Tuhan juga. Kita kena ingat sikit ya. And then aku pun pernah diajar satu benda. Sebenarnya mun kita nemu benda macam ni, jangan disumpah, jangan disumpah. Mesti boleh. Sebabnya makhluk Allah juga. Dan sikit lagi, mun paling mau lah. Mun rasa macam mun benda ya tetap je nyasi berkali, senang je. A'udzu bikalimatillahi tammati syarri ma khalaq. Baca ya aja, surah ya aja. Zikir. Ya, mestilah aku zikir adalah untuk bukan menghalunya, macam pendingin tepung. Betul. Protection. Jadi ingatlah ya teman-teman semua, takabur dengan berani lain benda. Dengan jangan takut. And then zikir yang pada tadi ya, amalkanlah. Benda yang bagus untuk kita. Sisa lah berkongsi betul. Jadi untuk yang tadi adalah jatuh bangun ataupun pahit manis kita pun coba tadi dengan benda-benda yang berlaku di kawasannya. Saya sengaja nanya soalan yang tadi mistik tadi sebab saya tahu di kawasannya Munda tengah malam banyak orang yang mengadu pasal kawasannya. Especially orang kerja hopoh lah, orang kerja semua banyak mengadu. Sidak malam banyak overtime. Banyak overtime. Dan yang pun overtime. Kadang-kadang sidaknya nemu soja telefon. Siapa? Ada juga. Kenanya dari Wisma Sebekas lah. Sampai ke tanah museum depannya. Betul. Tanah pendam. Aduh. Nakah di Civic Center. Dia ada Civic Center. Betul. Aduh, si bocah cakap ya. Ya, menang hati kering seorang-seorang siap malam saya orang siap. Silap. Orang nak pas ya. Power normal. Ciboh je. Pulang tak tahu orang. Balik tidur. Esok hari bangun, pergi jogging. Bagus lagi. Okey. Soalan, antara soalan panas yang kita perlu tanya pasal topik-topik sensitif yang diri rasa antara topik yang stres. Diri pernah lapor ataupun interview. Topik-topik yang stres. Takat tu nak pada stres, saya dah lah. Saya dah lah. Saya dah orang ada isu-isu topik yang bila di interview orang yang terlalu bukan pada kita ganggu personal life-nya lah, tapi benda yang sangat-sangat sensitif baginya. Contoh maybe dari segi keagamaan ke, mungkin dari segi saya dah. Setakat tu alhamdulillah saya dah nemu nak macam ya.
Cuma kebanyakan mun lagi macam rasa orang lain mandang benda tu berat, tapi bagi kami alhamdulillah kami ambil benda ya, sebab kami rasa aku pula 200% adalah bila dapat task untuk interview sidak YB, sidak TPM, lepas ya apa lagi interview kita pun apa nama late TYT. Ya pun ada juga ya mun dipikirkan mun dipikirkan Allah esok hari aku nak interview TYT ni tu macam ni tu no, ya akan jadi overthinking dan stres, tapi alhamdulillah Allah memudahkan. Alah, saya dah apa ya bah, ni pun manusia biasa ya. Yalah, benar juga. Tapi ya tadi bila kita duduk dengan orang yang ikonik macamnya, memang kadang-kadangnya beri impact dengan kita apa. Sebab yalah macamnya tadi, bila kita kita ada low self esteem, kita ada keyakinan yang sangat rendah. Bila duduk orang macam ni, kita rasa macam diri kita tu si layak tu si layak nak kelakangannya. Jadi mungkin boleh siapa-siapa yang ada kerja dalam bidang macam tu, minat bidang media, menemu ramah orang apa semua nak penyampai berita ke apa-apa, boleh ambil contoh apa yang bapa lah tu. Jangan fikir banyak lah bapa, jangan fikir banyak. Just do your job. Fikir ya job kita aja. Bukan satu beban untuk kita. Macam ni lah bapa. Apa-apa tas yang saya menimbulkan dosa, saya melanggar peraturan, ambil je. Ambil. Ya, benda ya pakai latihan untuk ialah bila tiba-tiba andai katalah kita orang ada rezeki nak jadi penyampai radio nak, kita orang ambil je apa-apa task yang kita orang pun bos beri ya, ambil. Mun rasa macam si sesuai, padah terusan. Okey bos, kami rasa kami si sesuai bagian tu. Sebab kami dah polah sehabis baik. Rasa mesti sesuai. Pada seorang ya. Kelakar tegak terus. Jangan kami sebenarnya tu bini kami si Nurul jangan. Pada terus serang. Kelak jadi makin mencarut. Makin mencarut lah. Kita yang lebih susah lah semua jawab. Ya antara yang benda-benda yang saya boleh katakan menarik lah setakat tu. Saya macam-macam kita jumpa orang. Kita temu ramai orang, macam kita orang nak berapa banyak band dah ditemu. Macam band diri. Berapa orang je yang saya kenal. Kadang-kadang jumpa di luar. DJ Pak. Siapa tu? Okey loh. Si on air dekat. Yalah, di babang. Tapi selalu menjadi macam tu, mesti kekok asal sebab kita kita dalam bayangkan bilanya tengah tegur diri lah. Okey DJ Pak. Kita tahu jaraknya dengan kita ya antara 5.6 second lagi yang nak agak kita. Dalam 5.6 second otak kita tu tengah proses siapa aja. Siapa aja nak stres rasa tu. Sebab kita bertemu banyak dengan tetamu. Siapa tu? Okey. Pasti band ni tu. Mun ingat pada ingat. Tapi kadang-kadang orang dah balik dah apa semua, dah 2 jam dah dalam kereta dah apa semua. Dah makan. Siapa tu? Nok ya aduh lah. Pandai ni datang lah. Betul. Ya selalu terjadilah. Bagi yang macam okey, abab tu nya atas saya umurnya, yang atas daripada saya apa semua. Jadi saya tahu tahap pelupaknya dengan tahap pelupak saya tu. Tahap pelupak saya tu masih dikira minimum tu. Tahap pelupaknya mungkin dah medium lah. Sebab kami kategori usang. Sama lagi kita semua menuju ke usangan. Aduh hai. Okey, kita roll lagi apa semua sebab aku rasa kita memang banyak paling aktif. Tu lah aku suka yang macam tu, paling aktif. Jangan kelak Tok Best macam Tok Best. Kita macam ni ya, bila dia tanya biasa kami orang mereka jadi sebenarnya jenis yang si bapa aktif. Macam tu saya memang sukalah. Aku sebenarnya suka suasana yang lebih macam bagi yang tahu lah sebenarnya set apa nama tu bisikan entiti bumi tu aku memang sengaja pula macam tu supaya nampak macam kita berada di rumah dan kita seperti sebuah keluarga ataupun kawan yang sedang santai berborak. Jadi aku selalu pesan dengan guest aku datang
kita pula macam biasa aja. Jangan fikir banyak, kita kelakar macam biasa. Jangan awkward. Jangan awkward sebab tu terbuka. Macamnya Madah tadi, macamnya ada etika yang pun sebabnya dalam konti radio yang berusulkan berasaskan kerajaan. Sebabnya ada kerajaan. Nyonya sebab kami orang ada do's and don't. Sebab ya kami orang okey. Tok rahsianya kena kami orang si dapat nak Madah macam tu. Kena kami orang si dapat Madah macam tu sebab kami orang dari first masuk kerja kami orang nang tiap-tiap bulan akan dihantar untuk berkursus. Jadi dari kursus banyak kursus ya ialah nyuruh kami orang makin hari makin improve dan kami orang tahu apa yang do's, apa yang don't. Dan masa yang sama yang mengasah kita orang pun ialah kepekaan kita orang terhadap penggunaan ayat, penyampaian. Pasal banyak kan membaca juga sikit, pasal peka dengan apa yang berlaku dalam keadaan sekeliling lah. Macam tu jangan tahu heran. Nak nyumpah dapat, nak nyumpit dapat, atau sedahal. Atau berapa dah rancangan keluarga, tapi bukan rancangan keluarga dalam YouTube. Mana-mana nak biarkan boleh. Macam keluarga. Singa menawan keluarga bahagia. Katakan. Ujung-ujung kelak dulu. Ya, kami dulu. Saya pakai motor. Okey, Bab. Seterusnya, Tok aku rasa soalan yang agak besar, soalan yang agak besar dan juga agak bervisi lah soalan tu. Harapan diri lepas tu terhadap stesen radio yang kini tu kebanyakannya disaingi oleh benda-benda platform digital. Macam media sosial bersama juga, apps ada juga, and then web radio, web TV, television apa semua yang video online yang banyak orang mempengaruhi media-media seperti kita orang tu yang lebih menggunakan sistem tradisional macam ni. Harapan diri lah. Harapan untuk masa depan lah, untuk radio untuk masa depan, stesen radio masa depan. Mampus bab rasanya. Betul dah aja. Saya dah lah. Kita okey, bagi kami pun set lah. Kami boleh Madah bersaing lah dengan sehat, bukannya bersaing macam siapa yang menjatuhkan siapa yang boleh viralkan benda tu dulu dengan apa macam yang Amir Madah tadi, clickbait siapa yang paling banyak, nya pun niche engagement jadi sia video ya lah, kira berjaya lah benda-benda macam ni si mau lah sebab kita nak nangga radio ni yang yang dapat memberi output input yang baik. Biarnya ringkas dengannya padat. Maksudnya mungkin yang lebih informationnya lebih telus sebenarnya, telus dan transparent lah. Tapi jangan serius gila bila dah dalam mun jadi seorang penyampai radio tu, jangan terlalu serius gila. Bila terlalu serius gila, okey, ambil contoh lah macam ada satu stesen radio tu dulunya digelar Cool FM. Bilanya tukar ke Cool 101, nya lalu jadi macam radio apa tu? Radio berita tu. Lalu jadi nang isu semasa nang berat habis lah. Orang nak dengar pagi rasanya memang tukar dah ke radio lain. Orang nak santai-santai pagi lalu stres dengar. Memang orang akan dengar macam benda-benda yang okey. Memang poinnya benda-benda yang serius dulu. Lepas ya, in order macam, contohlah macam pagi tadi nak kami dua DJ Lin kelakar pasal kebaikan, keunikan istimewanya misai kucing. Kami orang ceritalah, misai kucing ada tu. Jadi dalam dah info dah padat di sia, kami akan jadi badut di sia lah. Jadi akan ada benda yang akan menyimpang dia. Macam kami akan nanya, Lin, selain daripada misai kucing, kita mau merebus misai kami sih. Misai kami tu nang berhasiat benar. Pinum kau dimpun sia. Dia sebenarnya. Pakai divert para pendengar untuk refresh macam yang macam reset balik kita pun bila kita dengar lah. Betul. Kadang-kadang benda macam tu, yalah saya melakukan podcast macam tu pun saya perlu info dan juga training macam tu bah. Bukan apa
benda-benda macam tu boleh membantu dari segi percakapan. Macam tadi dari segi percakapan, perbahasaan kita dalam berkelakar. Sebabnya beza mun orang kreator sikit-sikit lah adalah jenis orang yang usang, setidaknya akan mempertikaikan penggunaan bahasa yang tidak sesuai sekali. Boomer. Tapi harus ingat, bahasa percakapan dengan bahasa penulisan dua perkara berbeza. Jangan samakan sekali. Bahasa percakapan kita kelakar macam tu. Hi, what's up guys? Kau nak kehadapan saudara yang sedang menonton ketika ini, tu tahun bila? Come on lah. Betul. Lagipun kita bukan macam pada tadi lah. Benda yang berat pun jadi berat dengan benda macam tu. Terus mood kita jadi lain, berubah. Betul. Daripada benda yang lucu, jadi benda yang serius. Macam kita tu kan, kita di Sarawak tu gaguh hal rabies. Kan baru ada kematian baru-baru tu. Jadi, betul. Dengan, bukannya asu, pusak pun ada dikuatiri dijangkiti rabies juga. Betul. Ya, sambil-sambil kita kongsikan info, data. Jadi sambil dia ada je selain hiburan di sini, selain daripada asu apa juga yang rasa-rasanya yang si kena rabies. Ni dah lain, Scooby-Doo tak? Musik pun asu sikit lagi. Asukaku sama dia. Sudah dah. kita ke K11 malam tu kata. Sudah. Cintaku hanya kamu. Okey, Bab. Kita simak buang masa. Sebab masa yang kemana? Kita terpaksa Rose sebab makin panjang cerita kata pula. Okey. Alright. Soalan tu memang aku akan tanya dengan semua orang. Semua guest, which is mengikut pemahaman dan juga pembawaan yang diri ada kini tu. Kisahlah berkaitan dengan career ataupun kehidupan diri. Sekiranya diri dapat 1 juta ringgit dianugerahkan ataupun diberikan dengan diri, apa yang akan dilakukan dengan 1 juta ringgit ya? Settle loan dulu. Ya benar. Saya dah lain. Ya benar. Settle loan dulu. Okey, dah kira-kira dah loan ni ada semua dah settle. Sikit. Yang kedua, kami akan hantar orang tua kami pergi umrah. Dia dudilah cerita hal kami. Hantar orang tua kami dulu pergi umrah. Benar lah ya. Saya pun impian pun sebelum meninggal mak saya ada 2. Saya nak hadiahkannya emas paling besar yang pernah ada. And then saya nak hantarnya ke umrah lah. Tapi malangnya benda yang tersampai. Jadi kena tu saya divert pergi ke ayah saya lah. InsyaAllah mau ada rezeki nak hantarnya ke umrah apa semua. And then macam biasalah. Bahagiakan keluarga apa semua lah. Macam ni aja lah. Besok. Mu dapat hantar. Ya, sebenarnya instead of kita membeli sesuatu ataupun membeli sesuatu macam-macam. Macam kami selalu beli jam apa semua. Beli barang apa semua. Si akan dapat melawan apabila kita hantarnya pergi ke haji ataupun umrah. Kenapa? Sebab dalam Islam lah, ya orang Islam lah. Ia adalah pencapaian terbesar sebenarnya. Yes, betul. Pencapaian terbesar. Sebab ingat sikit, kepung dunia, akhirat hilang. Kepung akhirat, dunia ikut sekali. Betul. Kedak umpama kedak lagu David Bayu. Semakin jauh di dunia, semakin dekat dengan rumah. Rumah. Fahamlah rumah apa. Kan semakin dekat nak pulang. Jadi patah doa imun dah tu. Aku tahu lah. Dari tadi aku rasa macam kena kita malam menyimpang ke situ. Okey, macam bapa dah tadi impiannya hantar beberapa yang pergi umrah. Settle dulu. Settle mana-mana komitmen, hutang singa. Sebabnya sejuta nak can furniture. Sebab setidaknya sejuta. Jadi bila ada settle loan, apa semua, beli Triton. Pasal baru hantar orang tua ke rumah, ada beli Triton ni dah tengah itu. Okey. Jadi lepasnya baru yang selebihnya memang akan untuk anak lah. Untuk anak. Ada lebih ya baru ke dia pun lah. Untuk macam akan datang nak nikah baru tu perlu duit apa? Macam aku dengan bab kelakar tadi, kita lelaki we are slave to everything. Our slave to our
to our parents, we are a slave to our family, our own family lah, our own wife, our own kids. Bukan and apa? slave to our God. Yes. Bukan apa, sebab macam yang aku padangkan tadi, kami orang aja yang kita lelaki aja yang akan hadapi benda tu. Percayalah, mana-mana lelaki, semua lelaki lah. Yang perempuan tu, nya ada kawan, nya ada family, nya ada apa yang boleh support atau bimbingnya, probably dari segi emosi dan juga benda-benda lain lah. Macam kita lelaki, kita kena berdiri kaki diimpun. Musik, kita bukan manusia, kita binatang. Dan sikit jangan apa kata orang, terceplos dengan emosi wanita. Takut bila kita orang pun terperosok sama dengan emosi wanita, kita orang jadi orang lelaki half-half. Ya bahaya. Bahaya half-half ya. Tahu jangan main triple A. Okay, Bab. Once again, aku Ramada, thank you semua datang. Sama-sama. Thank you semua sudi bersama dengan aku. Terima kasih. Aku sangat-sangat berterima kasih diri datang hari tu. Aku sih sangka juga diri sudi terima tawaran aku tu. Okay, and then anything Bab, brother. Yes. Jadi thank you apa semua. Probably kata-kata mutiara ataupun terakhir untuk pendengar-pendengar dan viewers kita tu. Kata-kata mutiara apa yang saya boleh madah lah. Mutiara yang mahal. Macam ni agak deep je lah. Kita sebagai orang lelaki, kita memang akan ada, bukan akan ada lah, memang kita tu lah yang akan protect and provide untuk family kita. True. Lepas sikit lagi, andai kata lah kita orang dikhianati oleh pasangan, dikhianati oleh kawan, dikhianati oleh mana-mana lah tempat kerja, ingatlah kita orang masih ada Allah bersama dengan kita orang, khususnya untuk yang beragama Islam. Dan sikit lagi, andai katalah kita orang dah melakukan sehabis baik hari tu, andai katalah hari tu ada perancangan kita orang nak memperbaiki, menambah baik keadaan finansial rumah tangga ke benda-benda yang lain tu andai kata hari tu si menjadi si hal guys, esok hari saya ada. Andai kata esok si menjadi si hal, kita dalam seminggu ada 7 hari dia ada. Andai kata 7 hari si ada, 7 hari si berjaya, sebulan kita ada. Andai kata sebulan si ada, setahun ada berapa hari? 364 hari. Andai kata kita dah all out, si ada hal. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada tempat yang terbaik yang akan nunggu kita. Yang sahih dah kita pun milik kita apa semua. Pasal 364 hari, aku sih yakin sebenarnya aku sebut 365 kurang sehari. Tahun lompat. Yang kemana mati kita tu. Mat gagal lah. Okay. Tapi apa yang dipandang dari Bab tadi, saya memang sangat-sangat setuju 100%. Okay. Macam yang pada tadi, apa yang jadi hari tu, biarkannya dah jadi. Apa yang jadi esok hari, kita fikir esok hari. Jangan fikir hari tu. Jangan beratkan pala fikir untuk benda yang 30 hari bulan aku kena settlekan. Jangan. Settlekan benda yang hari tu, cherishkan apa yang berlaku hari tu. Tomorrow punya hal lah. Yes. Tomorrow punya hal. Apa yang kita orang nak beratkan fikir nak. Apa-apa pun, sekali lagi Bab, thank you sudah datang. Sama-sama Meh. Macam yang aku pada tadi, aku sangat mengagumi manusia yang bernama Bab tu. Okay, aku faham struggle dan aku faham carta hidupnya dari dulu, sama-sama berkawan dah lama. And then kepada band-band yang lain, mau shout out Bab. Okay, nya TikTok apa Bab? Bab Adudu. Instagram, Facebook pun Bab Adudu je. Pun Bab Adudu. So guys, Facebook. kata aku akan letak yang pun media sosial and also probably email di Mulala Papas dan mau reach diri kah. Nya boleh jadi MC juga apa semua, mau upah apa semua MC. Setakat tu MC saya terpaksa tolak dulu. Kenapa? Saya dah jerak bila dah 3 hari ikut orang pergi rehearsal apa indah, 5 hari ikut rehearsal. At the end aku dapat RM20 saja. Ya Rabbi. Benda-benda macam tu saya dah awal dah reject awal lah. Bukan rezeki lah. Dan sikit juga lagi okey, untuk siapa-siapa yang mungkin tanya macam ni nak jadi DJ radio tu macam ni ada cara sih. Apa yang perlu diisi tu? Okey, kita orang boleh pergi ke kami pun TikTok. Dalam dekat bio dekat link ada kami sediakan
kita orang boleh dapatkan e-book saya di sini. Okay, nak tahu harga, boleh klik di sini. Okey, apa-apa hal, aku akan akan ribah tu lah untuk kita langgan apa semua informationnya untuk kita dapat e-booknya, Facebooknya, TikToknya, Instagramnya. Okay, anything Bab? Once again, thank you Bab. Alright. Alright, bismillahirrahmanirrahim guys. Kepada you guys yang dah tengok tu, okay, thank you juga sebab kita orang langgan tu. Ingat guys, tu adalah episod keempat. Kita akan teruskan sampai habis season tu, iaitu episod ke-10. Okay, and then kita akan mula season baru if kita pun view meningkat, dan aku akan pastikan, aku akan buat sesuatu yang lain lah. Mungkin season lah, aku akan pulang di luar lah. Sesi kita di luar, kita akan duduk di luar, duduk di depan awam, ngopi. Biar orang langgan kita apa semua, ya lebih santai apa semua lah. Sebab equipment time akan lebih mantap lagi lah. Makan burger. Makan burger ke, okay? Okay guys, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Good night and then take care, bye-bye. 1, 2, 3, 4, Bab. Lucu.